Hai semua, Assalamualaikum. Okay, hari ni Fina akan review sikit and buat tutorial menggunakan bahan daripada Crisen. Fina dapat dia punya new product, iaitu Roller Moist Cream Ampoule Plus. Packaging ni macam ni, warna pink and black. So dia punya produk macam ni. Okay, dia senang bila pegang kan, senang bila kita nak bawa ke mana-mana. And dia punya, yang best yang tentang ni ialah dia punya roller ni. So bila kita nak apply foundation, just guna roller ni. Fina tak pernah lagi jumpa produk yang guna macam ni, yang ada roller macam ni. And Fina dah guna tadi, memang sangat-sangat senang. Actually kan, kalau nak tahu, bila kita massage muka, kita punya aliran darah dia akan jalan lancar. Jadi muka kita akan jadi macam lebih anjal, sebab kita selalu urut kan. And bila ada roller ni, kita roll, so memang rasa macam best je. Selalu kan kita guna tangan ataupun brush, dia macam agak harsh tau. Yang ni macam slow je. And Fina suka gila. Sebab Fina pakai macam wow, dia punya coverage memang best sangat. Dia medium to high coverage. Korang boleh letak lebih sikit kalau korang ada jerawat ataupun scars. Tapi scar yang gelap lah. Kalau scars yang biasanya just satu layer dah cukup dah. Ok, cara nak guna dia, korang kena picit dekat sini. Dia ada macam, ok, dia ada macam tempat picit. Korang just tekan kat sini, and korang akan dengar macam dia bunyi foundation tu keluar tau. Lepas tu tekan sekali untuk one layer lah, untuk satu muka. Kalau korang nak 2 layer, korang boleh tekan dulu. Tapi Fina saja tekan sekali dulu, and then produk tu akan keluar. So korang just roll dekat muka. Ok, korang akan tengok Fina punya tutorial. Tapi kali ni tapi Fina nak juga tunjuk korang macam mana guna. Ok, tekan sekali. Ok, so korang akan dengar dia bunyi foundation keluar. Lepas tu korang just roll dekat tangan macam tu. Nampak tak? Ok, korang just roll dekat tangan macam tu. Korang tak payah pun nak tekan-tekan. And picit ni just sekali tau. Sekali, lepas tu korang tak payah picit dah. Korang just roll the product. Ok, jangan picit sambil roll. Memang taklah, bukannya. Sebab dia untuk keluarkan produk, and then untuk blend the product. So korang, ok, Fina tak tahu nampak tak ke kamera, tapi Fina punya tangan terus flawless. Ok, daripada sini dia macam tak berapa lah. Ini macam satu color, nampak macam smooth. Yeah. And Fina ada, okay, kalau tengok kan tangan kita macam ada line-line kan, dia macam jadi smooth lah. I don't know if you guys can see. And dia buat ke efek glowing. Punya pores pun dah macam kecil. Pores Fina besar, so bila pakai ni dia macam masuk dalam pores Fina tu. Nampak pores makin kecil. Ok, dia ada 2 coat, honey base dan natural base. Fina pakai natural base. Honey base untuk kulit gelap sikit, and natural base untuk kulit normal, yang kecerah lah. Yang honey base untuk yang kulit normal ke gelap. Ok, next is Crisen Brightening Matte Finish Pearl Loose Powder. It have oil control. The packaging macam ni. Ok, so Fina ada 2 coat. This is light beige, and this is medium beige. Ok, so Fina suka dia punya powder because the powder is so fine. Dia tekstur dia sangat-sangat halus. Okay. Loose powder memang messy, so korang kena hati-hati. Okay, the texture is so fine. Sangat halus. So tekstur yang halus, dia sesuai untuk pores. Siapa yang suka matte finish sesuai. Okay,
Dia bagikan brightening effect and have a oil control. Ya, dia orang bagi sekali sponge. Okay. Sponge ni, oh my god, sponge ni sesuai untuk pakai loose powder, sebab kita ambil loose powder and kita tekap the powder, dia akan masuk terus ke dalam skin. Kalau pakai brush boleh juga, cuma Fina suggest guna sponge dulu, tekap dekat muka, lepas tu swipe yang lebihan tu dengan brush. Okay, because kita punya cuaca panas and kita nak produk yang kita pakai tu betul-betul masuk ke dalam skin. Okay, bukan just layang-layang je. Okay, next is eyeliner. Dia pakai dia macam ni. Okay, and the product macam ni. Kecil je. So, kalau tengok kecil je kan. Okay, dia jenis cream. So, Fina tahu mungkin mesti korang cakap, macam mana nak apply sebab tak ada brush. Okay, brush dia kat atas. So, korang just tarik. Okay, brush dia sangat-sangat halus. And sesuai untuk bahagian mata. See? Setengah eyeliner kan sometimes kita beli kan, dia macam kelabu-kelabu. Tapi jangan risau, this is black. Sangat-sangat black. Memang hitam betul-betul. So, korang pakai sikit je pun dah okay. Brush dia, lepas pakai jangan lupa untuk cuci. Jangan cuci dengan air. Kalau boleh cuci dengan makeup remover, sebab dia akan buatkan brush lembut and senang kita nak apply nanti. Okay, the next product is long lasting matte finish lip tint stick. The packaging ni macam ni. Ada lips. Okay, dia punya direction dekat belakang. Fina ada 4 color. Okay, this is 4 color. Color Tangerine. Okay, lipstick dia kat atas ni, and then dekat bawah ni dia ada macam sponge untuk kita smoothkan lipstick untuk dapatkan gradation lips. See, warna dia sangat-sangat pigmented and dia tak matte sebab kita nak smoothkan dia, betul tak? Jadi kalau matte susah nak smoothkan. And korang boleh buat akan jadi matte juga. So, bila korang dah smooth, dia akan jadi matte. Okay, next is Candy Pink. Okay, dia pink lembut. Okay. Alright, next is this is Flawless Fuchsia. Okay, this one color dia memang lain daripada yang lain sebab warna dia macam maroon fuchsia, tapi dia ada macam glitter tau. Dia macam ada two tone. Dia macam, entahlah Fina, macam two tone. Dia warna tu, lepas tu atas tu dia macam ada glitter. Faham tak? Tak faham, korang kena beli satu. Baru faham. Okay, next one is Charming Red. Fina pakai Charming Red sekarang. Okay, this one color warna merah. Okay, Fina suka sebab Fina pakai lepas tu buang, pakai buang dia tak dry. Because kalau dry memang Fina memang benci gila, because akan buatkan Fina punya lips jadi macam sakit, dry, dia pecah darah and so on. So yeah. Okay, this is the look yang Fina buat guna barang pada Kristen. Kalau korang nak tahu macam mana create this look, korang boleh tengok video selepas ni.
Hai semua, okay, Fina buat update asal this foundation. Okay, sekarang dah pukul 2.59. Oops. Okay, Fina buat tutorial tadi 8.30 pagi. And then Fina pergi breakfast. And then Fina keluar dengan my mom, pergi bank, pergi kedai, pergi lunch sekali. So, Fina pakai this foundation, and honestly Fina tak sangka this foundation memang stay lama dekat muka, because Fina oily. Fina takut juga dia cakey sampai kan. Tapi Fina rasa so Fina tak pakai langsung primer. Fina just pakai toner and moisturizer. Lepas tu Fina terus pakai this foundation. So without primer, Fina rasa foundation ni bagus gila, because Fina rasa dia stay and tak cakey langsung. Cuma dekat bahagian ni dah hilang because it's foundation, tapi Fina pakai as concealer dekat bawah ni. So tak apa. And then dekat bahagian ni Fina dah hilang sikit because Fina pergi keluar dengan my mom tadi. Fina drive and Fina pakai cermin mata hitam. So ya, dekat sini panas. And dekat kawasan ni Fina selalu oily. Memang oily pun. Dah oily, dah dia nampak macam shining kan. Dah oily. Fina juga pakai highlight tadi. So lepas ni kalau Fina pakai foundation ni, Fina maybe tak akan pakai highlight sebab dia akan glow sendiri. Fina rasa dia buatkan kulit Fina jadi macam more to natural balik tau. Sebab tadi dia macam nampak pakai macam makeup juga kan. Lepas sekarang ni dia macam nampak lebih natural. My pores okay, dia macam tadi juga. Cuma Fina punya scars ni dia macam dah kelihatan lah. So bagi Fina memang bagus gila foundation ni. The lipstick pun okay. So Fina pergi makan tadi, lipstick still on. Macam tak percaya juga. Selalunya kalau pakai lipstick kan dia akan hilang kat sini kan. Tapi lipstick ni macam ada dekat sini. Macam still ada. Dia tak kering, dia tak lembap, dia tak kering langsung. So macam kalau korang nak apply balik pun boleh. Dia macam tak setengah lipstick kan, bila kita nak apply balik dia akan kena buang dulu, ataupun dia akan jadi macam kulit kering kan. Tapi ni tak. Dah boleh pakai balik. Nampak? So this is update. Fina tak dapat nak review sampai malam because Fina pergi solat. Sebenarnya dah lewat ni. Fina baru pulang and Fina terus nak buat update. So Fina harap korang suka dengan review kali ni. And kalau korang suka review macam ni, korang beritahu Fina akan buat lagi insyaAllah. So terima kasih semua sudi menonton. Semua barang yang korang beli ni Fina akan letak dekat link kat bawah ni, kat mana boleh beli, okay? Dengan segala harga insyaAllah. So yeah, thanks for watching guys. Assalamualaikum. Bye.